Assalamualaikum. Saya orang panggil Tok Ladin lah, senang cerita. Mengesahkan sawah sebanyak 12 ekar. Tapi saya rasa masih sikit lagi lah. Okey, ni antara bendang saya yang saya menggunakan produk daripada PDI. Sebelum ni saya bubur dolomite kapur. Kan debu. Debu tu sebelum ni petak ni memang petak orang kata kena diagas lah penuh. Tapi bila kita bubuh produk tu, dia ada naik tompok-tompok lah. Bukan kata 100% hilang, tapi memang korang banyak lah. Daripada orang kata saya kena guna racun keladi agas tu mungkin 1 galen 2 galen, tapi musim ni saya ingat seliter je kot saya kutip pakai pump bateri. Sebelum ni kita tembak satu bendang kan. Pada penglihatan saya lah, pokok padi ni nampak menjadilah musim ni. Kemungkinan orang kata pH dia dah elok kan. Saya diberi peluang menggunakan benih BOSS dengan PRS. Jadi saya rendam pakai benih ni, satu botol boleh 12 beg hingga ke 20 lah kan. Tapi saya pakai 20, tapi nampak gayanya okey. Kecambahan dia tu orang kata bila kita rendam, kita angkat, kita buka beg tu, beg benih tu, dia dah naik mata tu. Sebelum ni saya rendam orang kata satu hari 24 jam lah. Dia kadang dia bengkak je benih tu. Tapi bila kita guna produk ni, benih BOSS ni, dia melebihi satu tahap lagi, dia dah keluar orang kata akak putih, akak kecil tu. Jadi bagus lah ni. Tapi bila dah pakai, ayak dia jangan buang. Kan, ayak dia ni boleh kita tembak ni di bendang. Kan, boleh tembak di bendang. Kan. Tapi tengoklah. Dia penuh. Orang kata kadar pertumbuhan dia tu memang cantik lah, penuh. Kan, orang kata tak ada lubang. Kalau jagalah, kalau tak buat macam tu habis juga. Musim ni tak ada sulam lah. Tu. Ya, kelebihan dia tu tak ada sulam. Tak ada langsung sulam. Lepas kata kita bubuh macam sambal lah, senang kata kan. Lepas tu kita bubuh baja pertama. Sebelum kita nak racun ulat tu, ni kita sembuk ni. Dia punya hijau, jangan tanyalah kan. Dia nampak dia punya daun tu pun nampak besar sikit. Lebih kurang macam tu lah. Percambahan tu nanti tengok ni Riyah, tengok dia punya rapat, orang kata kalau baling botol ni pun tak jatuh ke tanah. Lebih kurang macam tu lah. Cara pembesaran pokok tu memang saya yakinlah akak tu agak panjang. Itulah kata dia macam produk ni produk ajaib kan. Orang kata untuk musim ni, tapi betul lah kalau kita mengikut dia punya sistem dia, memang betul lah hasil dia tu kan. Kita tak payah sulam, pokok pun tumbuh elok. Tumbuh saran tu orang kata tak terbantut lah kan. Masuk ni baru sekali. Sebab nanti mungkin umur 45 lagi kita akan masuk sekali lagi. Untuk dia serap, untuk buat batang dengan untuk buah. Itulah. Dia, tapi yang ini dia organik. Cuma dia tak boleh campur dengan racun kimia lah. Tapi mudah lah guna benda ni.